Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dalam siri Tadabbur Surah Yasin. Ini merupakan siri yang ke-17. Kita akan tadabbur ayat yang ke-19. Allah berfirman, Qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Ini adalah jawapan para rasul kepada kaumnya yang mengatakan bahawa para rasul ini membawa nasib malang kepada mereka. Ayat yang sebelum ini, qalu inna tatayyarna bikum. Jadi mereka menuduh bahawa rasul-rasul ini membawa keburukan, membawa kecelakaan kepada mereka. Dengan sebab adanya para rasul ini, mereka mendapat susah, mereka bernasib malang dan sebagainya. Jadi, dan mereka mengugut supaya rasul-rasul ini berhenti daripada berdakwah. Jika tidak, maka mereka akan mengenakan rejaman, ataupun mereka akan mendera, ya, dengan merejam, dengan mengutuk, mencela, sama ada dengan kata-kata ataupun dengan perbuatan. Jadi apa respon para rasul alaihi wassalatu wassalam? Mereka berkata, qalu ta'irukum ma'akum. Sebenarnya yang malang itu ialah daripada diri kamu sendiri, sebab kamu yang tidak mahu menerima dakwah kami walaupun kami mengemukakan bukti-bukti dan hujah yang kamu tak boleh nak patahkan. Jadi dengan adanya bukti-bukti yang nyata, kamu tetap tidak mahu menerima juga. Jadi siapa sebenarnya yang malang itu? Siapa sebenarnya yang celaka itu? Ya, siapa sebenarnya yang rugi itu? Sepatutnya sebagai manusia yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terimalah dalil, terimalah bukti, terimalah hujah. Kenapa mentah-mentah nak menolaknya tanpa alasan yang benar, malah menuduh pula kami yang membawa nasib malang kepada kamu. Kemudian kerana jawapan kepada ugutan mereka nak baling tu, la narju mannakum tu, akan baling, akan dera tu, jawapannya a'in zukirtu, adakah dengan sebab kamu diperingatkan? Jadi maknanya adakah sebab kami hanya memberi peringatan, menyatakan kebenaran dengan membawa dalil dan bukti yang terang, adakah kerana itu kamu nak hukum kami sebegitu rupa? Kami tak usik pun harta kamu, kami tak kacau pun keluarga kamu, kami tak minta apa-apa pun daripada kamu. Jadi apa sebab ya kamu ugut kami begitu rupa, sampai nak rejam, sampai nak dera, sampai nak kenakan kami azabun alim tu, siksa yang pedih tu? Adakah selayaknya kami dilayan sebegitu? Sepatutnya kamu berterima kasih kepada kami sebab kami membawa petunjuk, ya, kami mengemukakan kepada kamu kebenaran, dan bukan saja kebenaran yang tak ada dalil, tak ada bukti, sebaliknya kami membawa bukti-bukti yang terang. Ya, kami tak paksa pun, ya, kami tak ugut pun, kami cuma kemukakan dalil yang benar supaya kamu selamat di dunia dan akhirat. Jadi oleh kerana kamu tidak mahu menerima, patutkah kamu nak ugut kami, sedangkan kami tak sakitkan kamu, ya, kami tak sakiti kamu pun, kami cuma mengajak kepada kebaikan. Jadi sebab itu dengan tindakan itu, bal antum qaumun musrifun, sebaliknya kamulah sebenarnya kaum yang melampau batas, ya, yang berlebih-lebih. Ya, sebab manusia ni bila dia sudah melihat kebenaran dan lalu dia menolaknya, itulah sebenarnya yang melampaui batas. Betul tak? Jadi maknanya kata para rasul ini, kami telah menjalankan
kewajipan kami menyampaikan dakwah yang diamanahkan kepada kami oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mengemukakan bukti-bukti yang jelas tentang kebenaran apa yang kami sampaikan dan akibat orang yang menolaknya. Jadi kalau kamu tak terima, kamulah rugi, kamulah yang akan menerima nasib yang malang. Dan kalau kamu dengan tak nak terima apa yang kami sampaikan, kamu nak hukum pula kami dengan begitu rupa, kamu ugut nak dera kami sebagaimana yang kamu dah sebut tu, sebenarnya itulah sikap melampau. Jadi demikianlah jawapan yang tegas dan tuntas daripada Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam. Jadi kita dapat belajar di sini bahawa sebagaimana yang telah disebutkan sebelum ini, pihak yang menolak dakwah para rasul sebenarnya mereka tidak berpandukan kepada hujah yang nyata. Mereka menolak hanya kerana hawa nafsu atau kesombongan semata-mata, dan mereka tidak ada tidak ragu-ragu untuk melemparkan pelbagai fitnah, tuduhan jahat, malah ugutan yang dahsyat kepada pihak yang tak buat apa kecuali mengajak mereka berfikir, mengajak mereka kepada kebenaran. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kalangan orang yang sentiasa berpegang teguh dengan kebenaran dan mengajak manusia supaya mengikuti kebenaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jadikan Ramadan yang berkat ini untuk kita lebih mendampingi Al-Quran dengan membaca dan memahaminya serta mengamalkannya dan seterusnya menyebarkannya, insya-Allah. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.